Apa yang paling taik sekali kita buat ataupun yang paling tak best gila tak profesional gila yang abang perasan? So bagi dia orang lama lah. Pisang tu ada. Nama apa daripada mana? Nama saya Amir daripada Pantai Dalam, KL. Abang ambil package apa? Saya ambil major survey dan juga needle bearing lah. Abang booking ke walk in? Booking. Abang sampai pukul apa? 9.30. Abang balik pukul apa? Sekarang pun 1.30. Berapa jam diperlukan untuk ambil major survey dan juga needle bearing? Dalam sekarang 9.30 mau 4 jam. 4 jam. Abang rasa lama ke sekejap ke lembab ah? Secara jujur kalau saya apply cuti hari ni, saya cuti hari ni lah. Tak ada masa tu, tak ada masalah. Tapi kalau yang siapa rushing ke belah petang ke, mungkin bagi dia orang lama lah. Abang rasa duduk dalam tu abang pisang ke, abang lapar ke, macam mana? Apa yang abang rasa waktu abang tunggu tu? Pisang tu ada, tapi handphone ada. Cuma lapar tadi sebelum tadi dah makan lah. So tak ada masalah lah dari segi, cuma masa mungkin sejuk air ke mana, dalam air ke mana. Berapa total abang spending dengan kita? Total 420. Mahal murah? So far saya tak survey. So ni saya tengok daripada TikTok dan berdekatan, tak ada berdekatan, cuma dipercayai lah. Percaya insting. So saya datang. Ada je banyak kat KL tapi saya percaya sini juga. Sepanjang abang tunggu kita tengok, abang tengok kita buat kerja kan, apa yang paling taik sekali kita buat ataupun yang paling tak best gila tak profesional gila yang abang perasan? So far tak ada. Tengok korang punya ni pun so far datang attend, kita orang bertanya sporting lah, termasuk abang sendiri. Takkan tak ada yang taik sikit bang? So far tak ada sebab ini kali kedua saya datang. So far tak ada apa masalah lah. Jujur. Terima kasih banyak guys. Mana-mana nak survey sama, macam survey dengan needle bearing macam abang ni, link di bio. Jumpa anda di sini. Ingat standard saja. Modi apa bang? Jangan datang.